nak, tak ingin. Jazlan ni dia tak nak bercakap sebab perangai dia memang macam tu. Macam ada belian stuck kat tekak dia tu. Jawablah awak. Awak. Jika Allah dah menghendakikan sesuatu, jika itu yang terbaik, maka itulah dia. Aduh, straightforward je lah. Tak payah nak berlapik-lapik. Minumlah Kak Si. Dah lah, Mama. Allah, tolonglah. Just minum, just minum dah. Hati tu bagi tenang sikit. Minum. Asyik, minumlah. Habiskan ya. Ni, spray dulu, kasih wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah wangi. Mudah-mudahan Ustaz suka. Nak mesej ke tak? Kalau aku mesej nanti, dia kata aku gatal pula. Tapi aku rasa dia pun macam suka kat aku. Takkanlah dia ustaz nak mesej aku kan? Kenalah aku yang mesej. Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk sini tau. Malam terakhir bersama abangku tersayang. Allahu Akbar. Tidurlah. Allah. Siap buat serimut lagi tu. Ya. Li. Nanti kumpul lah duit. Boleh buat umrah. Jumpa abang kat sana. Betul kan? Teringin lah nak pergi umrah. Lepas tu nak honeymoon kat sana. Mesti best. Mesti best. Astaghfirullahalazim. Bila pula orang buat umrah pergi honeymoon? Umrah tu tempat ibadat. Madinah, Mekah, tempat ibadat, bukannya tempat honeymoon. Awak tu bukan ada isteri lagi. Dia goskan aku. Lutik je. Memang betul aku dia tak suka aku. Confirm lah ni. Macam mana? Kak Seika yang mesej tu. Terima kasih ya tu. Tak ada.